Oh, oh CGI dia. Alright guys, hari ini kita akan tengok trailer Telaga Suriram, filem yang diarahkan oleh Osman Ali Mat. Telaga Suriram. Kita jumpa, kasih HD dulu. Let's watch it together. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Audisi, tak pernah aku dengar. Saya ditugaskan untuk menyiasat kes kehilangan seorang budak bernama Suriram. Macam mana lah kita nak cari budak sebesar pelepah tu dengan tasik seluas macam ni? Aku bisa cari anakku sendiri tanpa bantuan kalian. Wah, Nampak cantik tau dia punya ni. Dia punya shot lah Osman Ali. Pandai yang ni lah. Nampaknya ada pembunuh yang berkeliaran di dalam kampung kita. Tu ada Nabila Huda, Eli Surati. Suriram dah jadi korban Maimun sebab dia nak jamu dengan saka mak dia tu. Oh, oh CGI dia. Bayangkan. Syaitan! Tarik kucing syaitan! syaitan bersarang dalam hati semua Uish. manusia. Termasuk hati kita. Telaga Suriram. 1 Mei pun nak sampai dah. Ram. Hati kau sangat kental, Ram. Tu cerita lain. Okay. Apa pendapat aku tentang trailer ni je lah. Kita tengok dari segi trailer kan. Osman Ali is great director. Aku sangat suka. Ombak Rindu, Juanita, best. Tapi ada shot ni aku post. Ni kau tengok like api dia, hujan dia, risau. So, but I have faith on Osman Ali. Harap-haraplah best. 1 Mei Baik, kita tunggu. So, itulah aku punya reaction untuk filem Telaga Suriram. Ada bits of ni semua. Tak apa, kita tengok kan. Kita tunggu wayang nanti, kita tengok macam mana. Alright. Apa-apa pun, tunggu saya punya review yang akan keluar selepas cerita ni tayang. Apa-apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih. Kita tengok Blood Brothers lah di sebalik tabi.